Saya rasa terpanggil untuk menjelaskan beberapa perkara penting berhubung dengan kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Amizan Mohamad Ali mengenai tindakan penguatkuasaan Ops Kasar. Penjelasan ini penting agar rakyat tidak terkeliru. Pertama, isunya bukan siapa yang meluluskan pindahan Akta Kawalan Bekalan 2021, tetapi kenapa baru sekarang ianya dikuatkuasakan. Benar, saya masih memegang jawatan menteri semasa pindahan dilakukan pada tahun 2021. Tetapi pindahan itu hanya melibatkan keperluan untuk mendaftar penyimpanan 3 tong gas LPG bersubsidi kepada pihak berkuasa berkaitan. YB Menteri, peraturan bahawa gas bersubsidi hanya untuk kegunaan domestik telah pun wujud lebih daripada 20 tahun yang lalu. Ianya bukan hasil pindahan 2021. Jangan cuba memesongkan fakta. Selama ini, para penjaja di tepi jalan atau kedai kopi menggunakan gas bersubsidi tanpa gangguan pihak berkuasa. Sehingga tahun 2024. Tidak pernah ada operasi berskala besar seperti yang berlaku pada Mei 2025 ni. Menyasarkan penjaja pasar malam, gerai makan dan juga penjaja kecil. Menteri berani nafikan? Saya boleh tunjukkan videonya. Malah, kerajaan PH1.0 juga pernah mewajibkan restoran dan kedai makan guna tong gas komersial pada tahun 2019 tetapi dihentikan tidak lama kemudian kerana beban yang ditanggung rakyat. Tengok keratan akhbar, saya boleh tunjukkan. Kedua, kewujudan undang-undang tidak bermaksud ia semesti dikuatkuasakan secara keras dan serta-merta. Banyak undang-undang telah lama wujud. Namun penguatkuasaan bergantung kepada keperluan semasa dan pertimbangan kerajaan. Contohnya, Akta Stamp 1949 telah lama wujud tetapi penguatkuasaan ke atas dokumen kontrak kerja secara menyeluruh hanya bermula tahun ini, 2025. Ini hanya contoh. Saya tidak berhajat mengulas lanjut kerana hal ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Begitu juga dalam kes ini. Walaupun pindahan dibuat pada tahun 2021, tindakan keras melalui Ops Gasak hanyalah keputusan Kerajaan Madani pada tahun 2025. Ia bukan arahan kabinet terdahulu. Jadi, Menteri tidak patut membuat tuduhan bukan-bukan. Ketiga, penguatkuasaan ini menambahkan beban ke atas penjaja kecil dan rakyat. Bermula Jun, skop cukai SST diperluaskan. Julai pula menyaksikan kenaikan tarif elektrik, subsidi petrol RON 95 sedang disemak dan gaji minima dinaikkan kepada RM1,700 sebulan. Semua ini meningkatkan kos operasi peniaga kecil. Kini, dengan tindakan mengejut penguatkuasa, menyasarkan penjaja yang menggunakan tong gas 12 kg atau 14 kg, ia menambahkan lagi tekanan kepada rakyat. Keempat, subsidi gas LPG bukanlah beban besar kepada negara. Secara perbandingan, subsidi gas LPG pada tahun 2024 hanya RM3.4 bilion sahaja berbanding RM4 bilion pada tahun 2022. Pada masa yang sama, hasil cukai SST meningkat daripada RM31.3 bilion kepada RM44.7 bilion, peningkatan sebanyak RM13.4 bilion dan dijangka mencecah RM51.7 bilion pada tahun 2025. Malaysia adalah antara pengeluar gas asli terbesar dunia. LPG dan LNG adalah produk utamanya. Maka tidak keterlaluan jika rakyat menikmati sebahagian daripada hasil sumber asli negara dalam bentuk subsidi. Kelima, fokus penguatkuasaan sepatutnya di kilang-kilang dan sempadan negara, bukan ke atas penjaja kecil. Ops Gasak sepatutnya memberi tumpuan kepada aktiviti penyeludupan di sempadan dan penyalahgunaan subsidi berskala besar, bukannya menghukum peniaga kecil yang hanya mahu mencari rezeki. Arahan Petronas bertarikh 30 April 2025 yang banyak merujuk kepada kementerian ini iaitu KPDN jelas menunjukkan kesan tindakan penguatkuasaan ke atas penjaja kecil. Surat rasmi Petronas bertarikh 30 April 2025 mengarahkan semua pengedar gas menghentikan penjualan tong LPG bersubsidi iaitu 12 kg dan 14 kg kepada premis komersial. Kalau sebut premis komersial, sudah tentunya termasuk restoran, gerai makan dan kedai mamak. Arahan ini mencetuskan kekeliruan dan ketakutan dalam kalangan ribuan peniaga kecil yang kini bimbang akan dikenakan tindakan meskipun selama ini mereka hanya menggunakan tong gas kecil. Kesian. Tengoklah video-video ini. Siapa yang ambil? Bahagian penguatkuasaan KPDN. Soalnya, kalau surat yang dikeluarkan oleh Petronas dan berdasarkan arahan kementerian, kenapa saya yang telah bersara daripada jawatan menteri selama 2,5 tahun pula dipersalahkan? Bukankah ini umpama anjing putih yang disalahkan atas perbuatan anjing hitam? Video-video dan aduan daripada peniaga kecil yang disebu membuktikan bahawa tindakan ini tidak hanya disasarkan kepada syarikat besar seperti mana yang didakwa. Justru itu, saya menggesa Yang Berhormat Menteri berhenti menyalahkan kerajaan terdahulu dan berterus terang kepada rakyat. Jangan ada denial syndrome. Sebagai kesimpulan,
Jika benar kerajaan Madani benarkan penjaja kecil terus guna tong gas bersubsidi, sila bawa cadangan ini ke kabinet dan buat keputusan muktamad, umumkan saja mulai hari ini penjaja kecil dibenarkan terus mendapat bekalan gas LPG bersubsidi. Bukankah ini penyelesaian yang jelas dan tegas? Dan jangan pula lupa arahkan Petronas menarik balik surat bertarikh 30 April itu dan nyatakan dengan jelas tong gas bersubsidi RM26.60 itu boleh dijual kepada premis komersial demi memastikan penjaja kecil tidak terpinggir dan tidak menjadi panik. Jadi, saudara, brother, YB Menteri, apa tunggu lagi? Sila ambil tindakan segera.